Assalamualaikum, kami dari kumpulan bintang. Untuk Banyak bintang. tajuk solat padu dan pada air. Dipersilakan Udin dan Afiq untuk membuat gaya pergerakan solat. Okey. Ada model. Sini sikit model. Okey, penerangan. Maksud solat padu ialah solat yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang cukup syarat. Kalau tinggal dengan Sengaja. tanpa unsur syirik berdosa. Hukumnya syirik. Okey, lagi. Syarat sah solat padu. Syarat sah solat padu ialah beragama Islam, balik dan berakal, cukup umur dan waras, suci dari hadas besar, kecil, najis di badan, pakaian dan tempat. Itu dia bahasa Melayu ke? Okey. Contoh solat padu. Okey. Solat Mana modelnya? Solat Zuhur, solat Asar, solat Maghrib, solat Isyak. Rukun solat. Baca niat. Macam mana? Contoh niat. Baca niat. Contoh niat. Soleh. Kedua, berdiri tegak. Okey, segi tegak. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, baca surah Al-Fatihah. Hei, jangan kacau. Okey. Keempat, baca surah pilihan. Tomak Nina. Nina. Okey, rukuk. Tidak serta tomak Nina. Ketujuh, sujud serta tomak Nina. A'la. Betul lah Azimi. A'la. Kesembilan, duduk tahiyat. Duduk antara dua sujud. Ke berapa dah? Baca tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir.
kasih. Yeay.